Weh, terima kasih banyak pada pemerintah negara sekarang. I love you, PMX. Kau tahu tak, disebabkan pemerintahan sekarang, harga MyPass bulanan nak naik MRT, LRT, bas, monorail RM50 je weh. Seriously, aku ingat masa zaman aku internship dulu kan, aku dapat allowance RM300 je. Lepas tu aku gunakan 100 untuk public transport ni lah, MyPass. Tapi RM100 masa tu. Sekarang ni dah okey dah RM50 kan. Tapi lepas dah tolak RM100 tinggal RM200, itu je lah untuk aku makan dengan survive. Kalau ada emergency pun perik weh masa tu kan. Tak duit tak cukup semua. Macam sekarang ni dah lain sikit. Kerajaan bagi RM50 pas bulanan. Tanpa had kau naik turun pun boleh. Lepas tu kau tahu tak pasal rapid on demand? Di mana tempat-tempat yang susah dan tak ada akses untuk public transport ni, kerajaan dah ambil inisiatif untuk adakan public transport. Mudah kan sekarang. Benda ni nampak simple tau tak? Tapi untuk orang yang pernah struggle macam aku, ni bukan sekadar pas bulanan tau tak? Ada beza, rasa cukup dan hidup tenang. Kadang kita tak nampak perubahan tu sampai kita sendiri yang rasa. Kau rasa macam mana? Betul tak apa yang aku cakap? Best kan ada kemudahan macam ni? Cuba komen, apa pendapat korang?